Jom buat sendiri air Michelin strawberry creamy drink. So jom kita try. Sebelum tu kita siapkan dulu peach jelly dia. Kita guna ice jelly powder ni. So guna air 1.2 liter dan korang campurlah peach flavor juice ni. Ataupun kalau tak ada, korang boleh guna peach jam. Resipi jelly ni korang kena letak gula sikit untuk bagi dia ada rasa manis-manis jelly tu. Tapi aku guna stevia je untuk kali ni. Lepas dah masuk semua bahan-bahan ni, korang kacau-kacau sampai semuanya dah sebati dan mendidih macam ni. Bila dah mendidih, korang boleh tutup api dan biar dia sejuk sikit. Kemudian korang transfer dalam tupperware dan masuklah ke dalam peti ais untuk bagi dia keras. Untuk buat air ni, aku gunakan filling strawberry jenama Fructose ni sebab dia ada 60% buah sebenar kat dalam ni. Nampak ni, kalau korang tengok aku buka kan, memang pekat kau gila. Nampak tu tekstur dia, punya menarik. Nampak tu dia punya buah sebiji-sebiji macam ni kan. Lepas tu korang bolehlah ambil lebih kurang dalam 2 ataupun 3 sudu buah strawberry ni untuk bancuhan air dia. Tambah air gula atau stevia sikit nak bagi dia manis. Kemudian korang bolehlah ambil peach jelly yang korang dah masak tadi tu, korang godek-godek sikit. Lepas tu korang ambil lah 2 ke 3 sendok kecil macam ni Kemudian korang tambah air sampai penuh. Dan last kali, apa yang paling senang lah, korang tuang susu full cream ni sampai full. Jangan lupa tutup cup ni sebab korang nak goncang-goncang macam staff Michelin dekat kedai tu kan, acah-acah macam tu. And then korang boleh tengok nampak hasil dia. Inilah dia strawberry creamy drink siap untuk dihidang. So selamat mencuba.